Assalamualaikum. 12 April 2025. Update Yaman. Dalam 48 jam, lagi satu MQ-9 US yang harga berjuta dolar jatuh ditembak oleh Houthi. Ini menunjukkan yang mereka dalam masa 10 hari 3 biji MQ-9 drone pemerhati dijatuhkan dalam masa 10 hari. Maknanya sekarang total dah 18 MQ-9 drone dijatuhkan. Dan bukan itu saja, mereka menyerang Tel Aviv. Mereka ada 2 operasi. Satu mengebom Tel Aviv dan lagi satu mereka menyerang kapal perang US. Serangan Houthi di Israel, di Jaffa, military base Israel, dan Israel berkata seperti biasalah mereka dapat mematahkan serangan drone Houthi seperti biasa. Okey, kita update sikit Ukraine. Ukraine sekarang daripada info Siski. Ini menarik info daripada Siski daripada Ukraine. Dia berkata satu hari Rusia melancarkan artillery shell 152 sebanyak 23,000 sehari. Sebelum ini Rusia mampu melancarkan dekat 40 lebih ribu sehari. Tapi sekarang ni semakin berkurangan. Tapi berkurangan pun, kalau dikira sehari 23,000, setahun dah berapa? Kira juta tau. Dan juga kebanyakan shell yang digunakan Rusia adalah daripada North Korea, made in North Korea. Semalam ada teman kita bertanya dengan saya, North Korea buat apa? North Korea tengah sibuk, tengah busy membuat artillery shell untuk Rusia. Artillery shell untuk emas. Ini yang mereka dapatlah bayaran lah. Bantuan makanan daripada Rusia, semua teknologi Rusia mengajar mereka. Dan juga sekarang ni Rusia ofensif mereka ni dikatakan mereka, askar mereka seramai 600,000 berada di medan perang. 600,000 kira dah kurang, teman-teman. Kerana sekarang Ukraine pun dah tak mampu lagi melawan. Kerana apa? Mereka pun dah kekurangan askar, kekurangan senjata. Sebab tu Rusia pun dah tak ramai mereka gunakan askar sekarang. 600,000 je. Sebelum ini juta, teman-teman. Sekarang dah kurang. Kalau dulu masa baru-baru perang, satu hari 10 Rusia melancarkan artillery shell, Ukraine 1. Tapi sejak akhir-akhir ini peningkatan yang Ukraine gunakan, iaitu separuh daripada 20 lebih ribu Rusia sehari, dan Ukraine separuh. Dari mana-mana mereka dapat artillery shell ni? Ini telah saya katakan semalam yang mereka dapat stockpile daripada stok Syria. Dan Biden membawanya ke Ukraine.
menggunakan Turki menghantar shell ini. Sebab tu alih-alih Ukraine mendapat bekalan artillery shell zaman Soviet daripada Syria. Tapi semakin hari semakin dekat stok yang US hantar kepada Ukraine, yang Biden berikan dan semakin habis, dan Trump tidak menghantar senjata kepada Ukraine lagi. Jadi ini merunsingkan Ukraine. Kerana apa? Trump dah kata tidak akan support perang Ukraine lagi, dan dia lakukan. Dia tidak bantu Ukraine sekarang. Inilah masalah yang dihadapi Ukraine sekarang, dengan tidak ada askar backup, dengan senjata semakin habis. Dan perang ini kemungkinan akan tamat tak lama lagi, dan Rusia menang. Sebab tu Rusia sekarang buat ofensif. Seperti yang saya kata, musim sejuk dah habis, tanah berlumpur pun dah mengeras, dan kereta tank Rusia dapat pergi ke mana-mana dengan lebih cepat. Dan Siski juga berkata, Siski ni kira macam general Ukraine lah. Dia berkata yang sekarang lagi berapa bulan ni pengeluaran drone fiber optik akan digunakan untuk berperang dengan Rusia. Walaupun Rusia dah 6 bulan menggunakan drone fiber optik. Fiber optik drone ni dia susah nak dikesan. Ini keistimewaan dia. Dan tak lama lagi Ukraine juga akan menggunakan fiber optik drone. Perang ni adalah perang untuk kita belajar apa yang senjata yang mereka gunakan, berkesan ke tidak berkesan ke, kita akan tahu. Sebab tu ini adalah pelajaran perang Ukraine Rusia ini. Mereka akan cuba sesuatu yang baru, yang terbaik untuk mereka gunakan. Walaupun Ukraine boost production drone mereka kepada maksimum pengeluaran, tapi masih mereka ketinggalan 5-1. 5 Rusia, 1 Ukraine. Ini masih ketinggalan kerana Rusia pengeluaran drone mereka dalam kuantiti yang besar. Ia dibantu oleh Iran. Untuk yang tidak tahu, kamikaze drone adalah pengeluaran kilang-kilang Iran di dalam Rusia yang membantu Rusia perang di Ukraine ini. Sebab tu Iran banyak membantu Rusia dalam perang Ukraine kepada yang tidak tahu. Sebab tu Rusia berhutang budi dengan Iran. Jadi dia sanggup buat apa sajalah untuk Iran. Sekarang Rusia dia mara sepanjang 1,000 lebih kilometer daripada tegak je dia mara. 1,000 lebih kilometer mereka kontrol. Mereka tak mara sana sedikit, sini sedikit, tidak. 1,000 lebih kilometer. Update Ukraine sekarang, apa yang Siski katakan adalah benar. Mata wang Ukraine sekarang semakin menurun. Nak bayar gaji pekerja kerajaan pun semakin susah. Kerana apa? Janji-janji mana negara EU kata nak bagi pinjam duit, IMF pun kata nak bagi pinjam duit, dan Ukraine kata tidak nampak duit itu.
Jadi macam mana mereka nak meneruskan perang Ukraine ini? Inilah apa yang Siski nak katakan kepada dunia, yang Ukraine semakin lemah dan longlai. Ingatlah teman-teman, Ukraine adalah pengajaran kerana mempercayai yang mereka boleh menang dengan Rusia. Ini adalah kata semangat daripada Uncle Sam. Tapi yang sebenarnya mereka dipermainkan. Ramai rakyat yang menjadi mangsa kerana mempercayai yang Uncle Sam akan bantu Ukraine walau apa saja yang Ukraine perlukan, walau British sekalipun. Berjanji untuk beri Ukraine apa saja yang Ukraine perlukan. Dan sekarang apa jadi? Apa dah jadi? Mereka menjadi mangsa keadaan. Assalamualaikum. Selamat bercuti semua. Hati-hati di jalan raya. Nak pergi beraya tu, jangan lupa like, share dan subscribe dekat YT saya. Hurrah everybody.